Tapak tangan. Jalan. Tangan je. Lepas. Ni bukan dera Ni bukan dera Ni latihan. Macam kena dera kan. Dia orang kena tawaf meja, bawa air. Cara bawa air. Ni baru satu cawan. Kita anggaplah macam satu cawan kan. Kadang-kadang order satu table 10 cawan masuk dalam ni kan. Ada staff kita yang memang power bab ni. Dulu kita buat training macam ni lah. Dia boleh bawa selamba je. Lepas tu atas meja pula. Bila dah sampai kat customer tak, kan kita tak boleh letak dekat meja customer, betul tak? Kita serve macam ni kan. Dia selamba je dia pegang. Kalau orang yang tak reti makan dia bawa macam ni lah. Sebenarnya ni yang lagi bahaya, lagi goyang. Belum 7 kali baru letak air betul lah, betul air. Kalau jatuh kau nak pecah macam mana? Laju nampak. Okey. 7 kali mabrur. Boleh tawaf.